Bila last korang makan kek? Kalau korang kata dah lama tak makan, apa kata hari ni kita buat burnt cheesecake. Tekstur dia lembut, creamy. Kalau makan sejuk masuk kat dalam mulut. Kalau makan satu potong mesti tak cukup punya. Jom kita masak. Untuk buat kek ni Aidi gunakan chopper je. Kalau korang nak guna blender pun boleh juga. Tapi jangan lupa cuci bersih-bersih lah. Masukkan 500 gram cream cheese, 200 ml whipping cream. Kemudian untuk gula pula Aidi ganti dengan susu pekat. Korang letak dalam 5 sudu makan macam tu. Tambahkan 3 biji telur ayam, 1 penutup vanilla essence, 3 sudu makan tepung gandum, dan last kali kita nak tambahkan 1 sudu kecil garam. Kemudian kita nak blendkan dia dalam 1 minit macam tu sampailah dia dapat tekstur yang lembut dan silky macam ni. Untuk loyang pula Aidi gunakan saiz 7 inci. Jangan lupa lapik dengan baking paper, okey? Korang hentak-hentakkan sikit bagi bubble dia keluar. Kemudian kita nak bakarkan ke dalam oven suhu 200. Masa dia pula 30 ke 40 minit macam tu. Ni bergantung pada oven yang korang guna, okey? Bila dah siap membakar tu, korang biarkan dia sejuk dulu kat luar. Kemudian korang sejukkan dalam chiller dalam 5 jam macam tu. Kalau nak lagi best, korang simpan dalam chiller semalaman. Resepi pun Aidi dah kongsikan. Apa lagi korang jangan lupa try, okey? Selamat mencuba.